buat YT buat pasal bola KRWM, video penyokong menari dari stadium best. Penyokong ada menari dari stadium kau. Dia gini YT ni dia perlu ke editing lebih. Kawan dulu pernah lah ada channel YT ni masa dulu konon-konon nak jadi geng-geng Syamizali dululah. Konon-konon nak berlaku lah drama sportel lah. Ada berlaku lah dulu. Cumanya nak start pula tu, kawan pun perlu sokongnya lah, perlu semangat untuk kawan banner balik. Benda ni bukan benda biasa, nampak mudah tapi luar biasa lah. Kan kalau kawan buat macam vlog-vlog pergi tengok bola KRW, pergi stadium, vlog tanya penyokong, vlog-vlog daily kawan sendiri. Ada nak sokong ke? Kalau ada nak sokong, kawan start buat lah. Kita buat macam kleiner lah sikit. Kleiner dari segi bola kita ni ada pengajaran, ada iktibar, daily vlog kawan pun ada juga. Kita kena cabut gitulah untuk maintain video ni. Pasal YT ni tak mudah. Jadi kalau ada orang nak support, nak sokong kawan boleh start. Cuma kawan perlu ke sokongnya lah. Biar ramai kita follower bukannya ramai. Jadi kalau view video ni naik 2000 ke, komen 20 orang pada 10 orang ke, nak kawan buat YT, boleh lah. Cuma kita start slow-slow lah lagu tu lah. Moga kita bukannya orang suhu. Moga kita orang kelas kapu-kapu gini. Kalau siapa nak sokong, boleh komen bawah.